Okey, bagaimana saya bermula ni tuan-puan? Daripada kecil memang saya dah tengok kesusahan family, dan saya memang dah letak dalam saya punya diri, aku tak nak susah. Yang mana aku tak nak warisi kesusahan tu. Mungkin mak ayah saya miskin ni bukan salah mereka lah. Ayah saya ni penat, dia kerja. Tak payah. Okey. Bagaimana saya bermula saya bermula membina kekayaan ni sebab saya tak ada banyak pilihan dalam hidup. Saya tak, no choice. Saya memang tak ada pilihan. Bila tak ada pilihan ni, kita akan buat macam-macam lah untuk teruskan kehidupan tu. Saya membina kekayaan ni bermula di tepi jalan ni. Jual air soya tepi jalan. Saya pernah order barang daripada China, buat live. Di tahun 2017 ni saya dah on live dekat Facebook. Dan saya pernah jadi ejen susu, buat macam-macam. Maksudnya, saya dah fikir, aku tak ada pilihan dan memang saya kena buat macam-macam kerja untuk make more money. Jadi bila kita melalui kesusahan dalam kehidupan ni tuan-puan, kita akan jadi strong lah. Sebab tu kalau saya fikir balik, saya recall balik, saya rasa syukur sebab saya lahir daripada keluarga yang susah. Sebab kalau saya lahir daripada keluarga Yusuf Haslam, hari ni saya dah jadi pengarah Black Brothers. Hari ni saya tak struggle ini membina kekayaan. Hari ni tuan-puan, kalau setakat nak buat live, 5 kali saya boleh buat. Kalau setakat nak buat video, 30 kali saya boleh buat. Okay, maksudnya tuan-puan, kalau saya nak push diri saya, unlimited saya boleh push. Sebab apa? Sebab saya lahir daripada hard life. So kita tak ada hal lah kalau setakat buat live ni. Kalau setakat nak reach more people, jumpa ramai orang untuk ramai kita keluar, itu benda biasa. Tak ada yang berat pun.